Jom saya kongsikan pergerakan harga emas dalam tahun 2025. Harga dari 1 Januari 2025 RM409 per gram berbanding 31 Disember 2025 RM618 per gram telah meningkat RM209 atau kenaikan sebanyak 51% dalam masa 12 bulan sahaja. Apa yang saya ingin kongsikan adalah dua perkara. Yang pertama, semakin tinggi harga emas naik, semakin banyak kejatuhan nilai ringgit. Ini memberi kerugian kepada sesiapa yang ada banyak simpanan duit tapi masih belum ada simpanan emas. Yang kedua, kenaikan harga emas semakin hari semakin laju. Buat yang masih bertangguh untuk fikir nak menyimpan ataupun tidak, tumpuan hanya perlu letakkan di minda. Simpanan tumpuan ini adalah untuk masa depan yang mungkin satu hari nanti tumpuan akan tua, akan kehilangan kudrat untuk bekerja, dan simpanan ini yang akan membantu kewangan tumpuan dari tumpuan hidup meminta-minta. Dalam website saya di bio ada dikongsikan 6 kelebihan menyimpan emas. Baca dan mulakan tindakan dengan langkah yang pertama. Tumpuan boleh rujuk pin video saya untuk daftar akaun emas secara percuma dan saya akan bantu tumpuan sebaiknya. Follow rapai-rapai untuk ilmu emas dan kewangan.